Pernah dengar Firaun makan manusia? Bukan cerita seram. Ini datang dari teks sebenar dalam Pyramid of Unas, dipanggil Cannibal Hymn. Salah satu tulisan paling gelap dalam sejarah Mesir purba. Teks ini menggambarkan Firaun memakan dewa dan juga roh manusia. Bukan secara biasa, tetapi sebagai ritual kuasa untuk menyerap kekuatan dan keabadian. Lebih mengejutkan, ia bukan sekadar simbolik. Ayat dalam teks itu sangat jelas dan agresif, seolah-olah menggambarkan proses sebenar. Firaun digambarkan sebagai pemburu di langit, memburu dewa-dewa dan memakan mereka untuk menjadi lebih berkuasa. Bayangkan seorang raja yang mahu menjadi Tuhan dengan memakan kuasa Tuhan lain. Ini menjadikan Cannibal Hymn antara teks paling kontroversi dalam piramid teks. Bukan sekadar kepercayaan biasa, tetapi gambaran ekstrim tentang kuasa dan keabadian. Nak tahu lagi fakta pelik dan jarang orang cerita? Tekan subscribe sekarang. Saya kongsi fakta menarik setiap hari untuk anda. Bayangkan anda masuk ke alam selepas mati, tetapi ada perangkap yang menunggu. Inilah yang tersembunyi. Dalam teks Pyramid of Unas, teks ini bukan sekadar doa. Ia juga berfungsi sebagai perlindungan daripada ancaman di alam roh. Dalam kepercayaan Mesir purba, perjalanan selepas mati penuh dengan bahaya, termasuk roh jahat dan makhluk asing. Lebih mengejutkan, ada ayat dalam teks ini yang seolah-olah memerangkap entiti lain dengan memberi arahan dan kawalan. Firaun tidak hanya berdoa, tetapi memberi perintah kepada roh dan makhluk di alam sana, seolah-olah dia mengawal dunia selepas mati. Bayangkan, teks pada dinding piramid bukan sekadar hiasan, tetapi seperti kod perlindungan atau perangkap spiritual untuk memastikan Firaun tidak diganggu dan kekal berkuasa. Ini menjadikan Pyramid of Unas bukan sekadar makam, tetapi sistem pertahanan di alam gaib. Nak tahu lagi fakta pelik dan jarang orang cerita? Tekan subscribe sekarang. Saya kongsi fakta menarik setiap hari untuk anda. Dalam Piramid Unas, tulisan ini tak boleh dibaca dalam hati. Ia mesti dibaca dengan suara. Orang Mesir purba percaya, perkataan hanya hidup bila disebut. Hieroglif dalam piramid bukan sekadar ukiran. Ia adalah mantra yang perlu diaktifkan. Bila dibaca kuat, teks ini bantu roh raja bergerak ke alam seterusnya. Setiap ayat ada ritma dan intonasi tertentu. Pendeta dilatih khas untuk membacanya dengan tepat. Jika salah sebut, kesannya boleh gagal. Yang lebih pelik, struktur dalam piramid dipercayai menguatkan suara. Gema yang terhasil seolah-olah menghidupkan setiap perkataan. Seakan seluruh piramid direka sebagai alat untuk mengaktifkan teks. Kalau suara boleh hidupkan tulisan purba, apa lagi rahsia dalam piramid yang belum kita faham? Subscribe sekarang untuk fakta seterusnya esok. Piramid Unas bukan sekadar gelap, ia memang direka untuk gelap sepenuhnya. Berbeza dengan bangunan lain, bahagian dalam piramid Unas hampir tiada sumber cahaya langsung. Tiada tingkap, tiada laluan cahaya semula jadi. Kegelapan ini bukan kebetulan. Orang Mesir purba percaya, roh perlu melalui kegelapan mutlak sebelum mencapai alam seterusnya. Gelap ini berfungsi sebagai simbol perjalanan ke dunia lain. Dalam keadaan ini, deria manusia hilang arah. Hanya suara dan bacaan mantra menjadi panduan. Gabungan gelap total dan gema suara menjadikan suasana sangat ritualistik. Seolah-olah seseorang dipisahkan sepenuhnya dari dunia hidup. Dan hanya yang tahu ritual sahaja boleh memandu roh keluar dari kegelapan itu. Kalau kegelapan pun ada fungsi ritual, apa lagi yang disembunyikan dalam piramid ini? Subscribe sekarang untuk fakta seterusnya esok. Dalam piramid Unas, raja tak kekal sebagai manusia. Dia boleh berubah menjadi apa sahaja. Dalam teks piramid, ada konsep pelik dipanggil transformasi bentuk. Roh raja dipercayai boleh bertukar menjadi burung, bintang, malah dewa.
Ini bukan simbol semata-mata. Ia dianggap proses sebenar untuk mencapai keabadian. Ada mantra khusus yang mengarahkan perubahan ini. Contohnya, raja boleh menjadi burung falcon untuk terbang ke langit atau berubah menjadi bintang supaya kekal selamanya di langit malam. Setiap bentuk ada fungsi dan tujuan tertentu. Semua ini ditulis jelas pada dinding piramid. Seolah-olah ia adalah panduan langkah demi langkah untuk transformasi roh. Kalau manusia boleh bertukar bentuk selepas mati, apalagi rahsia dalam teks piramid yang belum kita faham? Subscribe sekarang untuk fakta seterusnya esok.